kita dapati hos atas dia panas dan hos bawah dia sejuk. Hai guys, selamat pagi. Okay, hari ni kita ada datang sebiji kereta Exora, Proton Exora. Okay, Proton ni dia datang, dia komplain kat kita orang, temperature dia naik sikit. Okay, so kita orang buat check up, kita dapati hos atas dia panas dan hos bawah dia sejuk. Okay, selepas kami buat double confirm, kita orang dapati yang thermostat dia sudah jam. So kita orang recommendkan kepada customer untuk tukar thermostat baru lah. Okay, so setelah tukar thermostat, kita masukkan coolant, kemudian kita boleh lepaskan kereta. Okay guys, untuk customer ni kita recommendkan coolant Yako LR18. Untuk anda yang ada masalah kerosakan kereta, aircon panas dan masalah bunyi dan sebagainya, boleh datang ke Fizi Motorsport Ipoh Tambun